Pematang pasir, saya sila. Betul, Speaker. Soalan saya nombor 16. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pasir. Kerajaan negeri mengambil maklum bahawa kemudahan sedia ada seperti papan tanda dan garisan melintang ataupun zebra crossing di Jalan Kubang Semang Pematang Poh dan Jalan Sungai Dua Pematang Pasir, terutamanya di kawasan sekolah dan masjid, tidak mencukupi untuk mengubah perilaku pemanduan di kawasan tersebut. Oleh itu, JKR akan melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara terperinci untuk mengenal pasti titik-titik konflik ataupun conflict points yang memerlukan intervensi tambahan. Bagi meningkatkan keberkesanan kawalan kelajuan, beberapa langkah pengukuhan sedang dan akan dipertimbangkan mengikut kesesuaian tapak seperti berikut. Pertamanya, lampu isyarat pejalan kaki, penaik tarafan lintasan zebra sedia ada kepada lampu isyarat pejalan kaki jenis push button bagi memberikan laluan selamat yang lebih jelas terutamanya kepada pelajar sekolah. Kedua, jalur getaran ataupun rumble strips. Pemasangan jalur getaran yang lebih tebal dan berwarna kuning terang di zon pendekatan kawasan sekolah dan masjid untuk memberikan amaran fizikal dan visual kepada pemandu supaya memperlahankan kenderaan. Ketiga, papan tanda amaran berkelip, flashing amber. Pemasangan lampu amaran berkelip di lokasi strategik untuk meningkatkan tahap kewaspadaan pemandu pada waktu malam atau ketika cuaca buruk. Dan keempat, kerjasama penguatkuasaan dan kesedaran bersama dengan pihak PDRM dan JPJ untuk meningkatkan kekerapan rondaan dan operasi penguatkuasaan kelajuan di jajaran yang dikenal pasti sebagai zon berisiko. JKR sentiasa memastikan aspek keselamatan pengguna jalan raya, khususnya golongan rentan seperti pelajar sekolah dan juga karya masjid diutamakan. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan dan akan memastikan elemen kejuruteraan trafik sentiasa ditambah baik mengikut keperluan semasa bagi mewujudkan persekitaran jalan raya yang lebih selamat untuk semua. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Kawasan itu, Datuk Seri Speaker, dia dekat street light, ada sekolah, ada masjid. Dan selalunya bila motor tu dekat dengan street light kan, dia akan laju sebab dia nak cepat. Jadi semasa laju itulah orang mintai dan berlaku juga kemalangan kerap lah. Termasuk baru ni pengurusi masjid sendiri dia telah dilanggar motor. Jadi bila pengurusi masjid dilanggar motor, ini satu perkara yang penting lah. Dan saya kurang pasti kan, mungkin juga kita perlukan BAM. Walaupun di dalam persekutuan undang-undang kita yang buat. Kalau keperluan itu perlu, saya kata BAM juga bisa dibuat. Sebab apa? Sebab motor sangat laju. BAM atau bonggol. Pelan-pelan orang belajar. Memang boleh berlaku, tapi perlahan-lahan dia akan belajar dari tempat itu tak boleh laju. Sebab dia nak rush, nak berebut traffic light tu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya betul, kawasan tu memang kawasan yang orang pandu laju, khususnya motor. Dan sebab tu pada awal bulan Jun, JKR akan turun padang untuk membuat penelitian mengenai cara-cara kita boleh memperlahankan kelajuan. Cadangan untuk membina satu speed bump itu sebenarnya Yang Berhormat sendiri tahu tidak dapat dilaksanakan di atas jalan tersebut, dan sekiranya berlaku kemalangan disebabkan speed bump, dia bukan nak kata dia akan belajar, dia boleh saman kerajaan. Dia boleh saman kerajaan sebenarnya Yang Berhormat. Jadi perkara tu kita perlu teliti, sebab itu speed bump kalau kita ikut pada arahan teknik jalan adalah kaedah yang tidak digalakkan. Mungkin di kawasan-kawasan macam taman perumahan tu okey, tapi bukan di jalan raya yang besar, sebab dia boleh menyebabkan kemalangan yang lebih teruk lagi. Dan sekiranya berlaku, kerajaan pula yang akan menjadi liable untuk kena saman. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih.